Seorang lelaki bertopi keledar disyaki mencuri wang di sebuah kedai runcit. Menerusi satu video rakaman CCTV yang tular memaparkan satu kecurian sejumlah wang membabitkan seorang lelaki bertopi keledar viral di media sosial. Kejadian ini dilaporkan berlaku di Jalan Pintu Geng, Kota Baru, Kelantan pada 24 April 2025 baru-baru ini. Difahamkan, juruwang terbabit pada ketika itu pergi ke tandas dan meninggalkan kedai berkenaan dalam keadaan tidak berkunci didatangi seorang lelaki bertopi keledar bertindak mencuri sejumlah wang sebanyak RM1,500 sebelum melarikan diri. Setakat ini belum ada sebarang kenyataan yang dikeluarkan oleh mana-mana pihak dan berikut adalah video yang tular.